Assalamualaikum saya sobat. Korang tengok kereta apa yang sampai kat JDM Cafe ni guys. Kalau kat dalam tu ada EK Coupe. So hari ni EG Coupe pula sampai ke JDM Cafe. Tengok. So kalau nak tahu kereta siapa ni, korang kena datang ke sini. Yeah. Okay, so kita nak buat turun kereta ni. Apabila nak start, nak tengok macam mana sound dia. Sebab exhaust dia kat depan juga, geng. Right, jom kita test. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang EG Coupe ni dah bawa masuk kat JDM Cafe. Tapi kalau korang tengok sini, dia punya barel memang F lah. Sama EK Coupe, EG Coupe. So kalau korang nak tengok kereta ni, kena cepat-cepat datang JDM Cafe sebab tak lama kereta ni kat sini. Sebab dia didatangkan daripada Sabah, geng. Daripada Sabah ke JDM Cafe. So kalau korang nak tengok EG Coupe dengan EK Coupe sebelah-sebelah, kena datang JDM Cafe.